Combo mouse green yang berharga RM4,847 untuk korang sempena raya. Untuk combo kali ni kami akan bagi korang cover set mouse green yang dah siap tanam dengan sekali dengan kami akan berikan korang spoiler berwarna hijau lumut. Dan tak lupa juga kami akan memberikan korang seperti biasa kami akan berikan korang combo suspension. Bahagian depan kami memberikan korang fork leg cutting rack daripada PPR Racing yang dah siap load 1.5 inci. Bahagian untuk monoshock pula kami akan memberikan korang monoshock yang crazy color daripada brand MRU Malaysia. Korang boleh pilih size korang nak size 203 ataupun 205. Untuk keselamatan pertama dah, untuk keselamatan kali kedua kami ingin memberikan korang braking system cun-cun daripada SRMRT Original Taiwan. Kalau untuk SRMRT dia memang dah melambung-lambung hot item untuk player-player skuter. Kali ni kami nak membawa masuk custom untuk player-player Y15. Kami akan memberikan korang caliper 4-pot bahagian depan dan bahagian belakang kami akan memberikan korang caliper 2-pot. Dan untuk master pump kami akan memberikan korang master pump kiri dan kanan. Bahagian kiri kami akan jadikan sebagai clutch cable juga. Untuk bahagian kanan kami akan memberikan korang master pump daripada SRMRT bersaiz 16mm. Dan untuk bahagian jajan, kami nak bagi jajan bekas barangan jajan. Kami akan memberikan korang hard sprocket CNC daripada brand PPR Racing. Dan kami akan bagi korang sprocket guide ala-ala Salaya Vietnam Original 100%. Dan tak lupa juga kami akan memberikan korang step udang. Nak nampak ala-ala rempit guys. Dan barang terakhir, kami akan bagi korang Sporim Alloy Takasago XL Asia 100% original berwarna hitam silver, lidi dia berwarna silver. Dan kami akan add-onkan sekali dengan disc PPR Racing yang dah siap revet berwarna hijau. Okey, untuk combo kali ni kami hanya memberikan korang dengan harga RM4,847 saja. Korang nak siap pemasangan pun boleh juga. Kalau korang nak saya postage ke Labuan Sabah Sarawak JB Style pun boleh juga. So yang mana-mana nak tengok combo seterusnya, pastikan korang komen korang nak combo warna apa dan untuk motor apa dan bajet apa. Jumpa lagi.